Okay, saya dah buat data sampel untuk pengurusan dividen. Pengurusan dividen, kita kira dividen ataupun pengiraan baru di sini. Kita klik je. Ni contoh kita nak buat tahun 2026. Sini masuk contoh 5. Sini 2 contoh dia. Contoh okey. Okey. Ahli yang ada dalam ni dalam sekitar 5,000 orang. Ahli sampel lah. Kita buat data sampel. Okay, bila kita klik mulakan pengiraan, okay, dia akan confirmation sini. Okay. Okay. Okay, depan ni ada 5,020 orang. Okay, ni progress bar atas ni. Ni bilangan dia yang sedang proses. Okay. Ni nombor belakang dia. Saya buat sequence untuk membezakan nama member tu. Untuk kita test sebanyak 5,000 proses. Okay, kita akan tunggu sehingga dia selesai. Okay, dia akan ada untuk dividen ni, dia akan ada 2 proses. Satu proses untuk pengiraan, dia akan kalkulate baki awal dan juga transaksi. Kalau ada baki awal lah, dia akan kalkulate dan juga transaksi dan tahun semasa, dan dia akan kumpulkan dalam table dia lah. Okay, lepas tu proses yang kedua untuk kita generate dividen payment voucher ataupun dividen jena. Okay, dividen payment voucher kita buat untuk jika ada ahli yang nak buat pengeluaran terhadap dividen, ataupun jika tidak buat pengeluaran, dia akan dimasukkan semula ke dalam share masing-masing lah. Okay, hampir selesai. Okay, tak lama pun. Okay, kalau ada yang ada yang nak itu, dia akan keluar total sini lah. Okay, sekarang cuma sekarang sebab kita just nak test je untuk 5,000 transaksi tu selama mana dia punya masa untuk ambil. Okay, kita tengok tu tak lama. Tu untuk 5,000. Kalau yang beratus-ratus ni lagi cepat lah. Ok, ni kena backing sikit, ni terlalu melebar. Ok, tak apa ya. Ok, bila ni semua tu lah, semua list. Kalau kita nak tengok list berikutnya, kena tekan lah next. Cuma nanti kita akan buat dia akan auto hide dan juga dia akan ada button next. Ok, untuk jana kita akan proses sekali lagi untuk buat dokumen transaksi mengikut jumlah dividen share ataupun dividen caruman lah. Ok, sahkan dan jana dokumen. Ok, dia akan proses sekali lagi. Okay, post dividend, jana voucher member dan juga payment voucher member. Tapi semuanya yang kita buat kali ni hanya JVM saja. Okay, kita akan tunggu sehingga proses ni selesai. Okay, sementara tu kalau dari segi coding ledger yang kita gunakan, okay, dalam tetapan dividen ni kita buka file lain. Okay, sinilah tempat kita nak setting. Okay, akauntangan dividen feeder, payable ni saya letak dividen terhutang. Okay, ni nombor dokumen tadi lah. Kita tak nak campur dengan itu, kita letak div kat depan. Tapi masing-masing company boleh ubah, asalkan jangan dia punya number ni, struktur ni jangan duplicate dengan transaksi lain lah. Ok, dia ada cut off. Kalau kita nak proses tu sampai bila. Ok, kalau ni starter posting, sekarang ni saya buat
bila posting, kita buat posting ni tadi, dia hanya bertukar kepada draft saja dulu. Okey, kalau kita nak buat aktif terus pun boleh. Masing-masing punya company lah. Okey, ni share, ni untuk modal caruman ataupun tabung. Ni pembayar lah kalau buat untuk bayaran tu. Okey, sebab ni setting kita ni, sebab apa dia jadi journal voucher member tu, sebab sini kita setting masuk semua modal capitalize. Makna dia masuk kepada kod modal share ataupun kod modal caruman lah. Okey, kalau untuk cash out, tunai atau bank lah pilihan dia. Lepas tu kita boleh simpan. Okey, sambil-sambil tunggu dia punya progress ni. Okey, hampir selesai. Ni pun tak lama sangat ni, sebab dia generate satu persatu transaksi tadi. JVM 1, JVM 2, JVM 3, macam tu lah. Okay, ni just kita nak test posting tadi je. Okay, kalau perasan tadi, dia status ni dia akan berubah lah bila kita dah selesai, dan bila kita klik kembali ni dia akan final, status final, dan sini kita tak ada button delete lah, tak boleh delete lah ni sebab bila proses tu kita tak boleh delete lah. Kalau dalam tadi sebelum proses buat JVM tadi, kita boleh delete proses ni. Contoh kalau kita tengok bila kita proses tu jumlah agihan ni melebihi peruntukan keuntungan yang nak bagi dividen, jadi kita boleh delete lah, dan kita boleh buat pengiraan baru. Okey, selepas pada proses ni kita akan buat proses kalau kita tengok dia senarai transaksi. Okey, JVM ni semua draft. Okey, jadi ni pun kita kena tukar juga. Bila draft ni kita nak aktifkan dia. Okey, kita pergi pada posting transaksi pukal. Okey, semua ni transaksi pukal. Ni kita tak separate. Okey, just kita cuba ya. Ni ada button apa ni? Tick all. Kalau nak butang satu-satu sini. Boleh satu-satu lah. Just tick all. Sahkan posting pukal. Okey, dia tanya ni, sahkan 5,000 transaksi. Okey, progress kat sini. Ni lebih cepat, kat sini lebih cepat sebab dia hanya tukar status pada transaksi yang telah kita buat sebelum ni. Okey, sini lebih cepat lah. Tu dah masuk 2,000 dah, menghampiri 3,000. Okey, hampir selesai. Okey, kalau keluar ni kita just okey, kita refresh dulu. Dia ada blocking. Okey, dia hanya tinggal, mana dia yang dah proses tadi, dia dah successful, just balance saja. Kita sekali lagi sahkan posting pukal. Okey, sebab mungkin sebab tu tadi dia ada pop up error tu, sebab transaksi kita terlalu banyak, kita buat sekaligus tu dia cut kita punya proses. Jadi kita refresh balik dan kita buat semula yang lebihan lagi dah. Okey, itu saja untuk kita tengok dulu dalam senarai transaksi. Okey, yang JVM tadi semua dah aktif. Okey, itu saja, terima kasih.